Pernah tak jadi macam ni? Lepas urut memang rasa lega. Tapi lepas seminggu tu sakit tetap datang balik. Sebenarnya, urutan tradisional ni memang banyak bantu. Badan rasa ringan, darah mengalir cantik dan dalam kajian pun dah nyatakan memang urutan membantu mengurangkan ketegangan otot tu dalam masa seminggu. Untuk orang yang berusia 50 tahun ke atas, 80% daripada sakit badan mereka yang berulang tu disebabkan oleh otot yang lemah, saraf terhimpit atau sendi yang tak stabil. Sebab itulah mereka dicadangkan untuk mencuba rawatan perubatan moden seperti fisioterapi. Dalam fisioterapi, kita akan buat penilaian dahulu. Fisioterapis akan cek otot mana yang lemah, saraf mana yang terhimpit ataupun sendi mana yang tak stabil tu. Lepas tu, fisioterapis akan buat rawatan dan senam markas untuk selesaikan punca masalah tersebut. Cara inilah yang akan bantu kurangkan sakit secara kekal, bukan sementara. Jadi, kalau sakit dah lama dan kerap berulang, jangan biar berlarutan. Periksa awal dan rawat punca. Biar badan kita lebih sihat untuk bergerak, untuk solat dan untuk buat aktiviti harian dengan selesa.